Jelajah Ramadan 2025 menyantuni warga kerja RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Pelbagai aktiviti dilaksanakan dengan kerjasama rakan strategik. Untuk perincian lanjut, langsung bersama wartawan Alif Ashraf Kamanur. Ya, kini saya berada di Wisma Radio Angkasa Puri bagi memberikan sedikit perkembangan bersempena dengan program Kongsi Rezeki Jelajah Ramadan 2025 yang mana ianya telah pun dilancarkan pada 28 Februari di negeri Sabah. Dan untuk makluman anda, hari ini merupakan lokasi yang ke-12. Dan untuk mendapatkan perkembangan yang lebih lanjut, kini saya bersama dengan pengarah program radio iaitu Encik Saiful Zaman Yusof. Assalamualaikum Encik Saifus. Ya, Waalaikumsalam Alif. Baik, Encik Saiful mungkin boleh kongsikan dengan kami apakah aktiviti yang telah dilaksanakan dan bagaimanakah perjalanan program ini? Ya, jadi aktiviti kita bermula seawal 8 pagi tadi bersama dengan skuad Jelajah Ramadan yang tiba di sini di Angkasa Puri Kota Media, dan kita juga bersama dengan rakan-rakan strategik penaja iaitu Petron, Babas, Olive House, Nesq, Peladang dan juga Avis. Jadi mereka bersama-sama mengadakan karnival di sini untuk kita melaksanakan karnival dan juga jualan. Dan dalam masa yang sama, skuad Jelajah Ramadan dan juga kaki tangan Radio RTM juga memasak bubur lambuk 3 Abdul oleh ditaduri, dan juga kita memasak bubur nasi dan juga lauk pauk ayam oleh Babas, rempah kari Babas. Jadi kita bersama-sama akan menyadarkan semua juadah itu kepada golongan yang memerlukan dan juga kepada kaki tangan RTM sendiri di pintu masuk RTM, dan juga kita akan mengedarkannya di stesen-stesen Petron yang terlibat yang terpilih pada petang ini. Cik Saiful mungkin boleh kongsikan dengan kami apakah objektifnya program ini dianjurkan? Jadi objektifnya ialah tanggungjawab sosial korporat RTM untuk kita berkongsi rezeki bersama dengan golongan yang memerlukan. Jadi dalam masa yang sama, apabila kita mengadakan CSR ini, kita mengadakannya di 13 lokasi dan juga kita mengadakan di 6 stesen Petron di seluruh negara supaya kita dapat berkongsi rezeki bersama golongan yang memerlukan. Contohnya golongan AFNAF, ibu tunggal, pelajar sekolah, OKU dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama, kita walaupun sedikit, kita dapat berkongsi bersama mereka dan mereka dapat merasai kenikmatan dan juga manis-manisnya dalam bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih atas perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi. Baik saudara, setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Untuk itu kita kembali ke studio bersama saya. Silakan, Syahir. Terima kasih, Alif.